So, Assalamualaikum guys, welcome to YouTube channel Hazim Shazali, senam untuk sihat sadar itu benar. So, kita ada one day out before competition Mr. Malaysia, which is today is last pump dalam 40 minit of training. Lepas tu kita akan cup loading and then kita akan siap-siap bergerak ke Kuantan. So, last pump ni kita just buat 1 ke 2 set. Just full body tapi tak termasuk kaki lah. Okay, sebab kita tak nak bagi kaki kita soreness and kaki ni ambil masa yang lama untuk dia recovery. So kita just buat upper body. Lepas tu cup loading tu yang tak sabar tu. Kebetulan pula kita baru baik daripada demam dan sesama. Masih ada baki sisa lagi. Let's go. Macam sehari sebelum competition ni, selalunya kita akan buat last pump dalam 40 minit. And saya tak ada buat berat-berat, tak ada buat high rep. Memang semua just nak trigger muscle tu je. Just light pump. Sebab kita nak carbo loading, kita dah deplete. So, semua machine. Kita mungkin tak akan pakai dumbbell lah untuk big muscle ni. Kalau macam selalunya kita akan buat dumbbell chest press, tapi sehari sebelum ni kita akan buat machine just untuk pump je, bagi rasa-rasa sikit-sikit. Macam tu lah. So untuk pengetahuan korang guys, workout last pump ni memang walaupun kau pump ringan tapi kau kosong. Kau tak ada rasa macam selalu kalau kita buat bicep rasa kembang kan. Ni dia rasa macam tapi kau kena pump juga. Okay, sebab kau nak cup load petang ni. So kita just layan je. Let's go.
So kita dah habis workout untuk hari ni. Tak sampai sejam pun. Just light pump. Yang penting pump. Full body dah kena. So kejap lagi saya nak balik. Saya nak carb loading. Korang kena stay tune next video ni. Sebab next video ni Mr. Malaysia 2025. Tahun lepas kita tak masuk. 2 tahun lepas saya masuk. So tahun ni kita come back balik. Nak tengok result dia. Let's go. Yang belum subscribe, jumpa subscribe dulu. Tekan je button bawah tu. Kan ada subscribe, SUBSCRIBE, betul eh? Tekan button tu. Kena tekan. Assalamualaikum guys, selamat pagi. So hari ni adalah show day ataupun competition day. Saya baru sampai dekat Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah. So dekat sini lah event Mr. Malaysia 2025. So kejap lagi kita nak pergi tanding badan untuk second code kategori saya. Kalau ikut ditulis dalam pukul 9, tapi delay tu biasa mungkin dalam pukul 10.30. So apa pun, let's go.